Jadi ini satu perkara yang amat serius dan saya membuat laporan polis ini bertujuan untuk memberitahu kepada Menteri KDN, termasuk juga dengan Panglima Tentera Darat ataupun Yang di-Pertuan Agong sendiri sebagai ketua kerajaan, bila komunis ini terus berluasa di tanah Melayu kita ini telah mencabar kedaulatan negara, dan ini adalah perkara yang cukup serius. Dan dalam masa yang sama, kita tak nak perkara ini terus diserap hingga kan membuat satu masalah yang lebih besar timbul nanti. Jadi Wira Perkasa bertegas meminta Menteri KDN Datuk Seri Saifuddin untuk pantau perkara ini, dan termasuk juga dengan IGP sendiri. IGP takkan lupa peristiwa di Bukit Kepong. Peristiwa di Bukit Kepong tu bukannya peristiwa cerita Upin dan Ipin, kan? Sekarang ni itu adalah satu peristiwa tumpahnya darah di tanah Melayu ini, di mana kita punya polis, tentera bergelumang mempertahankan kawatan negara ini, bertumpah darah berlawan dengan komunis. Tetapi hari ini kita membiarkan begitu saja pemahaman komunis ini berluasa di negara kita. Ini amat bahaya, kerana telah mencabar kedaulatan negara kita.